Untuk explorer macam kami, saya masih lagi explorer Malaysia, yang diiktiraf lah oleh badan NGO. Untuk explore seram dan juga explore sejarah ni dia berbeza. Sebab explore seram ni kita lebih kepada apa yang terjadi, seperti kes bunuh, adakah keluarga dia dibunuh dan itu. Dan explorer macam kami juga, kami lebih kepada sejarah-sejarah yang mungkin kolonial British, zaman-zaman British, zaman-zaman Jepun kami pergi. Tapi apabila saya pergi ke sejarah ni lebih kepada kesultanan. Zaman-zaman kesultanan lama, Johor lama semua. So macam kita tahu Melaka semua kan, yang dikatakan dia ada hantar hulu balang untuk bawa harta-harta untuk disimpan ke tempat-tempat rahsia. Semuanya ada mantra dia untuk dia tutup agar orang tak tahu. Jadi kami bukan pencari harta karun, kami cuma orang yang nak bawakan impak terbaru, mana kita ubah orang punya pemikiran. Buku sejarah dah tak ada orang baca, so kami bawakan sejarah itu secara live, secara video, agar orang dapat tengok, serius ini kubur. Dan apa yang tertulis dekat World War II, Perang Dunia Kedua, kubur-kubur, jenis-jenis kubur ada 3, tapi saya dah jumpa 10 jenis. Saya dah jumpa yang curve, saya dah jumpa yang bentuk 2 tingkat semua. Semua benda tu tak ada tertulis dekat arkib, tak ada tertulis dekat buku-buku mana. So benda ni memang satu benda yang orang takkan buat. Sebab kita tak mampu nak ubah sejarah lagi. Kan? Kita tak boleh nak ubah sejarah. Kalau orang mampu ubah pun benda tu kita tu kena silence. Sebab sejarah ni agak susah untuk kita ubah. Tapi apa yang kami nak adalah sejarah ni diangkat kembali dan sejarah ini dikenali kembali untuk masa-masa yang akan datang. Untuk budak-budak muda sekarang ni, diorang dah fokus kat handphone, TikTok semua everything kan. So kita gunakan manfaat tersebut untuk diorang tahu, sini ada ni, sini ada ni, macam tu lah. So itulah plan asal kami lah. Dan Alhamdulillah kita pun berjaya tarik 3 juta view terbaru memang daripada umur 18 tahun ke bawah dan juga 28 ke 25 tahun. Diorang dah mula ceburi dan mula untuk join kita orang pergi explore ke gua-gua, tempat-tempat sejarah yang ada lah. So ini benda satu achievement lah untuk kami. Sebab dah tak ada orang nak. Kalau kita tengok, kita boleh tengok data yang orang beli buku dah kurang. Permintaan pembelian buku sejarah ni dah kurang. Dan kita pun dah diawak-awakkan daripada awal. Kita ni macam, minta maaf saya cakap, ini adalah zaman-zaman dulu orang cakap kita perang guna keris dengan tombak. Padahal kita pun dah ada rentaka kita dah ada meriam kita sendiri. Kita punya keagungan kita sebagai orang-orang Melayu, zaman-zaman Melayu dulu, kita pun dah ada trakol, kita dah ada everything. So kita bukan perang pakai tombak dengan orang yang pakai meriam, bukan. Ini sebenarnya kita dah mengkaji benda dari awal. So kita ada bukti di mana kita ada rentaka, kita ada meriam kita sendiri.